Nampak tu. Nampaklah color dia menyerlah lagi tu, dan nampaklah brand dekat situ, Infinix Note 30 Pro. Yang ni antara phone terawal akulah sepanjang aku berkecimpung dalam dunia content creation ataupun dunia affiliate lah. Kebanyakan video aku yang masa awal-awal dulu memang aku pakai phone ni lah untuk buat video. Aku pun style pakailah apa yang ada di tangan kan, apa nak pening-pening, pakai yang inilah. Dan phone ni aku ada beli casing dia lah macam ni. Aku suka ala-ala macam nampak armor ni, armor case kan. Nampak macam tough sikit lah. Tapi malangnya dia punya cover lens ni dah tak berapa function lah. Dia jadi macam loose. Jadi aku dah dapatkan satu case yang baru, dan inilah case untuk Infinix Note 30 Pro daripada Razify. Dia punya ni belakang ni transparent lah. Pada bahagian tepi ni dia cover button volume, manakala untuk yang button power dia terbuka macam ni je lah. Senang untuk tekan, sebab yang button Infinix Note 30 Pro ni dia ada fingerprint lah. Kalau kata dia tutup, tak bolehlah guna function untuk fingerprint tu. Pada bahagian bawah ni pula dia ada lubang untuk korang pasang lanyard lah. Pada bahagian satu lagi ni dia kosong, tak ada apalah. Lepas tu dia ada sedikit bumper lah. Untuk setiap bucu ni dia ada bumper. Bumper. Dan untuk kamera dia terus open macam ni lah untuk cover kamera. Dan yang aku suka dia punya cover ni transparent lah. Transparent, jadi akan menampakkanlah warna aku punya Infinix Note 30 Pro ni. Kalau korang tengok ni, dia warna dia sebenarnya dia warna macam dark blue macam tu lah lebih kurang. Kalau korang tengok ni memang banyak cala-cala lah, tapi aku tak maulah dia berterusan cala macam tu. So kita pakaikanlah dia dengan casing yang baru. Nampak tu. Nampaklah color dia menyerlah lagi tu, dan nampaklah brand dekat situ, Infinix. So dia memang ngam-ngam lah. Pada aku memang sangat nampak slim lah. Kalau sebelum ni memang dia nampak macam armor kan, armor case, tapi aku fikir tak function dah. So overall aku memang suka dan berpuas hati lah dengan casing yang baru ni. Kalau korang pun ada Infinix Note 30 Pro macam yang aku pakai ni, dan korang nak cari casing, korang boleh pakai casing macam ni daripada Razify. Macam biasa, link aku dah sediakan, pergi beli sekarang.